Soal hari ini dilaporkan dua orang pimpinan wanita Keadilan Perak, Puan Suraya dan juga Puan Rusanita keluar daripada Parti Keadilan. Saya ingin menyatakan bahawa kita rasa kesal dengan tindakan mereka untuk mendapat publicity murahan saat kempen pilihan raya, samping ke kenyataannya mereka memutarbelitkan jawatan yang mereka sandang sebenarnya. Kerana pertama, Suraya, beliau bukan lagi Ketua Wanita Keadilan Tanjung Malim, dan beliau juga bukan lagi merupakan Ketua Penerangan Wanita Keadilan Perak. Ini telah sesahkan dengan Ketua Wanita Keadilan Perak Puan Fatmawati sebentar tadi, bahawa status beliau adalah bekas Ketua Wanita Keadilan Tanjung Malim dan juga bekas Ketua Penerangan Wanita Keadilan Perak. Malahan dalam persoalan ini juga MPP Keadilan, Majlis Pimpinan Pusat Keadilan pada bulan Februari yang lalu telah menggantung jawatankuasa Wanita Keadilan Tanjung Malim kerana mendapati jawatankuasa cabang tersebut memerlukan suatu pembaik pulih lantaran Wakil Rakyat Jamal Udin yang melompat pada tahun lepas memberikan beberapa kesan yang memerlukan cabang tersebut pembaikan pulih. Oleh demikian, MPP dalam bulan Februari yang lalu telah menggantung jawatankuasa cabang berkenaan termasuk wanitanya, dan Majlis Pimpinan Negeri telah mengukuhkan jawatankuasa khas bagi mengendalikan cabang berkenaan. Oleh demikian, beliau mengatakan bahawa beliau adalah Ketua Wanita Cabang serta Ketua Penerangan Wanita Negeri tidak benar sama sekali bagi Puan Suraya. Demikian juga dengan Puan Rusanita yang telah berpindah kepada beberapa cabang sebelum ini di Gopeng ke Bagan Serai. Sekali lagi kita telah sahkan bahawa beliau bukan merupakan timbalan pengarah pilihan raya wanita Negeri Perak. Demikian juga dakwaan beliau sebagai timbalan Ketua Wanita Cabang Bagan Serai juga adalah tidak benar. Oleh demikian, kita kesal dengan tindakan mereka untuk mendapat publicity murahan dalam tempoh kempen pilihan raya ini, sekaligus memutarbelitkan kedudukan jawatan yang mereka sandang. Namun apa yang penting kemudiannya, tindakan mereka tidak langsung mematahkan semangat 300 orang petugas Keadilan Perak yang bertugas di bilik gerakan utama DUN Hulu Bernam dan di 4 kawasan pengundian lain yang diamanahkan Keadilan Perak untuk membantu kawasan-kawasan berkenaan. Malahan sebenarnya dengan tindakan mereka menguatkan lagi jentera pasukan petugas Keadilan Perak, lantaran keduanya dalam tempoh 2-3 minggu ini menunjukkan kelakuan ganjil, kasar terhadap teman-teman yang lain. Oleh demikian, tindakan mereka langsung tidak melemahkan semangat 300 orang petugas yang bergerak di kawasan disebutkan tadi, dengan 240 petugas daripada 24 cabang seluruh Negeri Perak dan 60 orang adalah merupakan sukarelawan Gerakan Rakyat, singkatannya SEGAR, yang juga bertugas sepanjang tempoh kempen Raya Kecil Parlimen Hulu Selangor.